Final destination dia jelas neraka. Tetapi advantage untuk anak-anak Adam dan Hawa, kalau mereka mengikuti jalan kebenaran, kalau mereka mengikuti jalan yang lurus, mengikut setiap perintah dan larangan Allah, harapan mereka masih ada untuk kembali kepada syurga yang ditinggalkan tadi. Dia tak ada harapan dah. Panjang umur banyak mana pun, dah jelas dia punya final destination. Tetapi bagi anak Adam, dia ikut perintah Allah, taat perintah Allah untuk kembali kepada syurga itu ada jaminan. Tapi atas itulah iblis, atas penangguhan tadi, minta pada Allah satu permintaan yang cukup besar. Dengan penangguhan umur dan ajal yang Allah berikan padanya, dia juga berjanji di hadapan Allah akan menyesatkan, akan menyelewengkan anak-anak Adam daripada jalan yang benar. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian. InsyaAllah pertemuan kita pada malam ini, kita akan berbicara mengenai satu surah, iaitu surah yang paling akhir, surah yang paling last, yang berada di dalam kitab suci Al-Quran. Kitab suci yang sama-sama kita percaya. Kitab suci yang sama-sama kita beriman dan melaksanakan segala tuntutan, arahan dan larangan daripadanya, iaitu surah An-Nas. InsyaAllah kita akan berbicara mengenai surah yang terakhir inilah. Bila menyebut tentang surah An-Nas, surah An-Nas adalah salah satu daripada dua surah yang kita kenali dan kita namakan sebagai Mu'awwizatain. Apakah makna Mu'awwizatain? Apakah maksud Mu'awwizatain? Dua yang melindungi. Pertama adalah surah sebelumnya, iaitu surah Al-Falaq. Dan yang kedua yang kita baca pada malam ini, iaitu surah An-Nas. Kedua-dua surah yang dinamakan Mu'awwizatain ini adalah bentuk permintaan, bentuk permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sudut pertolongan. Kita nak minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kedudukan kedua-dua surah ini agak tinggi, agak istimewa jika dibandingkan dengan surah-surah yang lain. Sebagai contoh, overall, saya boleh mengatakan bahawa kita sebagai umat Islam yang berada di ceruk dan penjuru mana sekalipun, pasti kita semua membaca kedua-dua surah ini, baik Al-Falaq maupun surah An-Nas. Dan berani juga kita nak mengatakan kebanyakan orang Islam sememangnya hafal di lidah, di mulut masing-masing kedua surah ini. Tetapi jauh pada malam ini kita nak memahami dari sudut bukan setakat terjemahannya, tetapi dari sudut tafsiran dan tadabburnya. Nak memahami bagaimana harapan, kehendak kita berkaitan dengan surah An-Nas. Sebagai contoh dalam surah Al-Falaq, kita minta perlindungan, protection, pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada 4 benda, 4 perkara. Yang pertama kita minta kepada Allah dalam surah Al-Falaq. Kita minta apa? Min syarri ma khalaq. Daripada kejahatan, daripada keburukan setiap ciptaan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wa min syarri ghasikin idza waqab. Kita minta kepada Allah berlindung daripada kejahatan dan keburukan waktu malam. Yang ketiga, wa min syarrin naffasati fil 'uqad.
Kita minta perlindungan dan protection kepada Allah daripada golongan-golongan penyihir. Ada jenis manusia yang hati dia tak berapa sihat, hati dia sakit, hati dia bermasalah. Lalu ada di antara mereka yang melampaui batas, bertindak dengan cara menyihir orang lain. Dia buat tuju-tuju dekat orang lain. Dia santau orang lain dengan tujuan-tujuan tertentu. Dan yang terakhir dan keempat, kita minta kepada Allah berlindung wa min syarri hasidin iza hasad. Daripada makhluk-makhluk Allah, tidak kira dari kalangan manusia sama seperti kita. Lebih-lebih lagi musuh yang jelas, utama dan nyata, iblis, syaitan dan sewaktu dengannya. Daripada sifat hasad dengki, iri hati, iza hasad. Dan apabila mereka menunjukkan action atas sifat hasad tadi. Ini 4 perkara yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilindungi kita dari hal-hal tersebut. Manakala di dalam surah yang kita nak baca pada malam ini, kita hanya minta kepada Allah satu benda. Untuk Allah protect kita, untuk Allah lindungi dan memberi pertolongan ke atasnya. Iaitu daripada iblis, daripada syaitan, serta kuncu-kuncu dan bala tenteranya. Yang sememangnya bersiap siaga, tidak kenal erti penat dan lelah, tidak kenal berputus asa, demi nak menyesatkan dan menyelewengkan anak-anak cucu Adam daripada jalan Allah, daripada jalan kebenaran. Daripada hal tersebut, maka bermula mukaddimah kita pada malam ini, ialah saya nak bawa tuan-tuan untuk tarik ayat yang terakhir daripada surah Al-Falaq. Min syarri hasidin iza hasad. Jadi bila kita bawa dan menemukan kepada awal surah An-Nas, kita kena cari point, kita kena cari sumber. Bila kita dah faham tentang protection dan perlindungan-perlindungan tadi, maka benda pertama yang kita perlu tahu dan faham ialah agak-agak kita. Siapakah di kalangan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempunyai takat, yang mempunyai level, yang mempunyai peringkat yang paling tinggi menyimpan hasad, dendam dan dengki kepada anak-anak Adam? Saya rasa maklum tuan-tuan pun tahu akan jawapannya. Makhluk yang mempunyai paras level paling tinggi menyimpan dendam kepada anak Adam ialah iblis. Di sinilah saya nak mengajak tuan-tuan bermula kepada awal surah Al-Baqarah, di mana Al-Quran menginformasikan kepada kita melalui kalam wahyu firman Allah adanya konfrontasi di antara iblis dan Nabi Allah Adam alaihi salam. Ringkas cerita, selesai Allah menciptakan Nabi Adam, ditiupkan roh padanya, diberikan kehidupan awal kepada Adam. Lantas diberikan kepada Adam ilmu-ilmu yang pelbagai. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Yang ada sebahagiannya menterjemahkan dengan ilmu segala nama. Dan atas ilmu tersebutlah Adam diberikan penghormatan oleh Allah. Adam diberikan kemuliaan oleh Allah atas sebab ilmu-ilmu tadi. Dan begitulah apa yang perlu kita cari dan capai dalam kehidupan kita pada hari ini. Nak mencapai satu martabat, nak mencapai satu level, nak mencapai kemuliaan dan penghormatan, kita semua perlu mencari dan menuntut ilmu. Lihat kepada wahyu yang paling awal diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Apa dia? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah
dengan nama Tuhanmu yang bersifat menjadikan. Jelas bagi kita, tujuan pertama Al-Quran diturunkan adalah bermatlamatkan ilmu, bermatlamatkan pengetahuan. Kerana hujah dalil yang jelas dalam agama Islam ni datang nak memberikan ilmu dan pengetahuan kepada umatnya. Apa guna ilmu? Kerana nak membasmi kebodohan. Apa guna ilmu? Kerana nak membasmi kejahilan. Apa guna ilmu? Kerana nak membasmi taksub yang membabi buta. Yang lebih jelas Islam ni adalah agama hujjah. Islam adalah agama dalil. Dia ada fakta, dia ada authority, dia ada integriti yang memerlukan pusat paksi dia adalah ilmu yang jelas, ilmu yang sahih. Baik, atas dasar itulah Allah meminta kepada iblis untuk tunduk, untuk sujud kepada Adam. Bukan sujud lil ibadah tapi sujud lil hurmah. Sujud atas dasar kemuliaan, penghormatan ilmu yang Allah kurniakan kepada Adam. Tetapi apa yang iblis buat? Aba wastakbara. Apa dia aba? Enggan. Tak mau ikut dia. Tak mau patuh dia. Wastakbara, dan dia bersifat istikbar. Sombong. Takabur, keakuan, penuh ego diri dalam jiwa dan perasaan dia. Ini adalah dosa yang iblis telah buat. Dengan perasaan-perasaan dan dosa inilah dia membangkang perintah daripada Allah untuk tunduk sujud kepada Adam. Padahal yang memerintahkan tunduk dan sujud itu adalah pencipta kepada dia sendiri, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi benda nombor satu yang perlu kita jauhi dari diri kita ialah sifat yang iblis bawa tadi. Apa dia? Sifat sombong. Bahayanya sombong, dia akan merebak kepada memperkecilkan dan merendah-rendahkan kemampuan yang ada pada orang lain. Itu bahayanya sombong. Daripada kesombongan iblis, dia cuba memberikan alasan-alasan dan reason why dia tak mau tunduk dan sujud kepada Adam. Lalu dia memberitakan kepada Allah bahawa dia lebih dahulu dijadikan oleh Allah berbanding Adam. Dengan dia dijadikan, diciptakan dahulu, maka ilmunya lebih banyak pada anggapannya berbanding Adam. Amalnya lebih banyak pada anggapannya berbanding Adam. Pengalaman-pengalamannya lebih banyak pada anggapannya berbanding Adam. Bahkan dia bermain dengan isu penciptaan. Aku dijadikan daripada api dan Adam dijadikan daripada tanah. Sedangkan hakikat kejadian manusia bukan pilihan kita. We have no choice. Allah nak jadi daripada cahaya ke kita, Allah nak jadi daripada tanah ke kita, Allah nak jadi api ke kita, itulah kita. Kita tidak ada pilihan untuk memandai-mandai Allah, kalau kamu nak jadikan aku daripada cahaya, aku nak, bukan tanah. Sorry to say, we have no choice about that. Tapi nak habaq dia guna isu ni dengan mempergunakan diri dia daripada api itu seolah-olah lebih mulia, lebih unggul, lebih hebat, lebih segala-galanya berbanding bahan penciptaan Adam, iaitu tanah. Inilah akibat dan ekoran daripada kesombongan tadi, dia akan pi kepada merendah dan memperkecilkan tentang orang lain. Tetapi adakah dia berhenti di situ? Tidak. Sifat kesombongan dia akan berantai, dia akan chaining dan merebak. Contoh, bila dia enggan tunduk kepada Adam, maka Allah mengutuk iblis, Allah melaknat iblis dan Allah mengusir iblis daripada syurga. Bila dia yang terusir, Adam stay kekal di syurga, maka dia menyimpan satu sifat buruk lain, iaitu dendam, hasad, iri hati terhadap Adam.
Dengan kata lain, sebab Adam lah selama ini apa yang dia dapat kenikmatan daripada Allah tersingkir, terhakis, terlucut, tercabut daripada diri dia. Jadi dendam dan hasad ni dia akan membuahkan apa? Sekurang-kurangnya kalau aku terusir, Adam juga mesti menerima akibat yang sama. Maka iblis dengan agenda dan tipu daya dia masuk kembali ke syurga dengan pelbagai perancangan dia sehingga membawa kepada kedua-dua Adam dan Hawa termakan buah yang menjadi larangan Allah. Atas terlepas pada kejadian tu, kedua-dua unsur ni, baik belah iblis, baik belah Adam dan Hawa, dua-dua diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi. Bagi sesetengah bersifat pendengki, ni dah cukup berpuas hati. Aku kena singkir dari syurga, dia pun kena singkir dari syurga. Tamat. Tapi adakah ni penamat dia? No way. Sebab ada satu benda lagi yang tak selesai. Satu benda lagi yang tak settle. Walaupun dua-dua dah diturunkan ke dunia ni sebagai bentuk ujian pada kelompok masing-masing, tetapi advantage dan kelebihan masih ada pada Nabi Adam dan keturunannya. Sebab kutukan dan laknat Allah terhadap iblis, dan walaupun dia meminta penangguhan ajal dia sampai hari kiamat panjang yang Allah tak berikan kepada sesiapa pun sampai hari kiamat, tetapi penamat, the final destination untuk iblis sudah jelas. Di mana haluan dia? Syurga atau neraka? Final destination dia jelas neraka. Tetapi advantage untuk anak-anak Adam dan Hawa, kalau mereka mengikuti jalan kebenaran, kalau mereka mengikuti jalan yang lurus, mengikut setiap perintah dan larangan Allah, harapan mereka masih ada untuk kembali kepada syurga yang ditinggalkan tadi. Dia tak ada harapan dah. Panjang umur banyak mana pun, dah jelas dia punya final destination. Tetapi bagi anak Adam, dia ikut perintah Allah, taat perintah Allah untuk kembali kepada syurga itu ada jaminan. Tapi atas itulah iblis, atas penangguhan tadi, minta pada Allah satu permintaan yang cukup besar. Dengan penangguhan umur dan ajal yang Allah berikan padanya, dia juga berjanji di hadapan Allah akan menjauhkan, akan menyesatkan, akan menyelewengkan anak-anak Adam daripada jalan yang benar. Dia tak mau kesepian, dia tak mau lonely dalam syurga dalam neraka terkontang-kanting dia seorang-seorang. Paling kurang pun kalau tujuan aku yang terakhir adalah neraka, ada sebahagian daripada anak cucu Adam yang aku bawa dan heret sekali masuk neraka dengan aku. Dia akan lebih berbangga kalaulah daripada Nabi dan Rasul yang terakhir, kita sebagai umat Nabi Muhammad berjaya dia umpan, berjaya dia hasut, berjaya dia tipu, berjaya dia belit, berjaya dia manipulasi untuk heret kita masuk ke neraka sekali dengan dia. Ini sudah cukup untuk membanggakan iblis, syaitan dan tentera-tentera. Jadi now pilihan di tangan kita untuk menjadi manusia yang beriman, yang taat kepada perintah-perintah Allah ataupun sebaliknya. Yang berjaya dihasut, yang berjaya dimanipulasi oleh iblis dan tentera-tentera kejahatan. Baik, itu yang pertama. Manakala musuh kita yang kedua, dia sudah berbeza sifat. Allah bagi kepada iblis, Allah bagi kepada jin setan ni jenis makhluk yang mata kita, panca indera kita tak nampak. Dia musuh. Tapi Allah bagi mata kita ni tak boleh tengok mereka. Tak boleh pandang mereka. Tak boleh filter mereka. Dia musuh yang tersembunyi, musuh yang hiding ni lebih bahaya lagi.
Tapi ada satu lagi yang boleh jadi musuh kita ialah manusia yang sama-sama perwatakan macam kita. Spesies yang sama, rambut sama hitam tapi hati lain-lain. Ya, musuh yang boleh datang daripada spesies yang sama ni yang kita boleh kenal nama dia. Yang kita boleh kenal rupa dia. Yang kita boleh kenal profesion dan pekerjaan dia. Yang kita boleh kenal sifat-sifat dia. Tapi yang kita tak boleh kenal, tak boleh tahu, juga bersifat seperti iblis dan jin tadi. Tersembunyi. Tang mana? Hati-hati mereka. Muka kita nampak, muka kita kenal, nama kita tahu, kerja kita tahu kat mana, gaji berapa, semua sekali. Tapi hati dia kita tak boleh terobos. Hati dia kita tak boleh tembus. Sebagai contoh, mungkin seseorang tu, dia datang kepada kita dengan muka yang manis. Dengan mulut yang dikeluarkan perkataan sebaik-baik perkataan. Perangai, sifat yang ditunjukkan pada kita sebaik-baik adab dan akhlak. Tapi kita tak tahu di belakang kita, hatinya memaki kita. Hatinya menyumpah kita. Hatinya menyeranah kita. Hatinya membenci, menghasut dan penuh iri hati pada kita. Kita tak tahu. Tapi depan kita, apa sikap dia? Bermanis muka, berperangai elok. Hak ni. Jadi inilah kumpulan dua komponen yang mempunyai kadar iri hati dan hasad dengki kepada kita manusia. Jadi surah ni nak membawa kita tentang kewaspadaan, tentang keberhati-hatian. Kerana kadang-kadang hasad yang dibawa oleh manusia boleh datang daripada makhluk yang pertama tadi. Ada dari diri kita ni memang kita hasad dah, kita sendiri. Memang kita dengki dah, kita sendiri. Dia mari pula hembus. Dia mari pula belik. Dia mari pula torture kita. Siapa? Hak tak nampak tadi. Untuk menambahkan bebanan-bebanan. Contoh. Kita bertemu dengan bos kita. Kita tak puas hati. Kita sama-sama bekerja tahun yang sama, dah 10 tahun. Dia pun 10 tahun. Why? Dengan sama waktu, sama tahun, dia yang naik gaji, gaji kita tak naik-naik. Dia yang naik pangkat, pangkat kita tak tahu ke mana. Dia dapat bonus 3 bulan, kita sebulan haram bonus pun tak dapat. Tak boleh jadi. Dengki mai, iri hati mai, tak puas hati mai, dendam mai. Tu hak diri kita. Bila perasaan kita jadi lagu ni, mari hak kita tak nampak tadi pi lembut. Hang mesti cantas dia. Hang mesti sailang dia. Hang tak boleh berdiam diri. Buat fitnah ke, buat perkara yang tak benar pada dia, sekurang-kurangnya dia kena transfer jauh-jauh. Paling koman pun bos akan pecat dia, bos akan buang daripada kerja. Lalu apabila kita termakan dengan benda-benda macam ni, jadilah apa yang iblis mahukan. Ni satu contoh saja tu. Benda tu tak mustahil boleh berlaku kepada kita tuan-tuan bila mari perasaan iri hati, dengki, tak puas hati pada orang. Jadi masing-masing jaga hati, masing-masing jaga iman. Jadi malam ni juga untuk pengenalan dan mukaddimah, saya nak bawa tuan-tuan dan puan-puan kepada perbezaan yang paling asas, kepada perbezaan yang paling jelas di antara dua surah ni. Pertama surah An-Nas, yang kedua surah sebelumnya Al-Falaq. Apakah yang paling asas yang memudahkan untuk kita faham? Nombor 1, surah Al-Falaq. Allah menceritakan dalam surah ni ialah bentuk-bentuk gangguan yang datang daripada luar diri kita. Hak kita minta berlindung, minta protection dengan Allah, 4 benda dalam surah Al-Falaq tu, semua benda tu adalah di luar diri kita. Gangguan-gangguan tu bukan datang daripada dalaman. Contoh, nombor 1 kita minta apa?
min syarri ma khalaq, daripada kejahatan dan keburukan sesuatu yang dijadikan oleh Allah dari setiap makhluk dia. Itu bukan mai dari diri kita, dia datang dari luar diri kita. Yang kedua, kita minta berlindung daripada keburukan waktu malam. Itu pun bukan dari diri kita, dalaman kita, tapi di luar daripada diri kita. Yang ketiga, kita minta berlindung daripada golongan-golongan penyihir. Jenis tak puas hati sihir, tak puas hati santau, tak puas hati tuju-tuju. Itu pun bukan datang dari diri dan dalaman kita, dia datang dari luaran kita. Yang keempat, kita minta berlindung dari golongan yang berhasad. Orang hak dengki, orang tak puas hati, bukan diri kita, orang yang di luar dari diri kita. Jadi semua benda-benda dalam surah Al-Falaq yang kita minta Allah protect dan lindungi ini adalah gangguan yang datang dari luar. Tetapi tengok baik-baik, Allah menceritakan 4 benda ni daripada umum kepada yang paling khusus. Pertama ialah Allah menceritakan keumuman, keburukan, kejahatan setiap makhluk yang dijadikan oleh Allah. Dia boleh datang dalam pelbagai bentuk, dia boleh datang dalam pelbagai rupa. Nanti kita syarah. Manakala yang kedua, tengok dia punya khususiat. Allah dah buat pengkhususan dari sudut timing, dari sudut masa. Kita hidup sebagai manusia di atas muka bumi ni cuma ada 2. Satu kita panggil waktu siang, yang kedua kita panggil waktu malam. Lepas malam tu dia akan balik pula pada siang dan pi malam, siang malam, siang malam. Tu je. Tetapi di antara 2 timing, 2 waktu ni, Allah minta kita berlindung daripada keburukan waktu malam. Bukan kata waktu siang hidup kita tak ada cubaan. Bukan kata waktu siang hidup kita tidak ada ujian. Bukan kata waktu siang tidak ada jenayah, malapetaka, bencana dan sebagainya. Tetapi kelebihan dan pemberatan dia ada pada waktu malam. Jadi Allah minta berlindung pada waktu malam. Dan Allah khususkan lagi tentang golongan penyihir. Dalam dunia ni ada banyak jenayah, ada banyak benda buruk, ada banyak kejahatan. Tetapi di antara benda-benda jahat yang menyumbang kepada dosa-dosa besar, antaranya ialah sihir dan perbuatan sihir. Sebab apa? Sebab perbuatan sihir ni tak kena gaya boleh membawa kepada perlakuan syirik. Menyekutukan Allah bila kita bergabung dengan entiti-entiti dan makhluk yang tidak patut dan selayak. Dia boleh bawa pula satu dosa, mensyirikkan Allah. Dosa satu-satunya yang tidak ada ampunan daripada Allah. Syirik. Mempersekutukannya. Itu pun Allah datangkan dalam bentuk jamak lagi, bukan mufrad. Nafasat. Allah khususkan lagi jenis manusia-manusia ataupun makhluk Allah yang mempunyai perasaan hasad, dendam, dengki. Dia bukan hanya ada, sebab tu ayat tu datang, wa min syarri hasidin iza hasad. Dia ada niat, dia ada simpanan dan dia tunjukkan dalam bentuk practical action pelaksanaan. Daripada hasad tadi dia buat ni. Daripada dendam tadi dia buat ni. Daripada dengki tadi dia buat ni. Dia bukan saja dengki saja-saja duduk sini. Bukan simpan saja-saja duduk sini, tapi dia ada pelaksanaan, practical dan action daripada sifat dalaman tadi. Cuba tengok dalam surah An-Nas. Dalam surah An-Nas, Allah nak menceritakan tentang gangguan-gangguan yang boleh masuk ataupun memang sudah masuk dalam diri kita. Dia bukan hak luar dah. Gangguan hak boleh masuk dan sudah masuk. Apa dia hak boleh masuk dalam diri kita? Nah, hak kita sembang tajuk asal ni lah. Jin. Jin boleh masuk, jin boleh menyusup masuk dalam diri kita. Bahkan dalam hadis Rasulullah menyebut jin ni boleh masuk dan berjalan di dalam diri kita, di peredaran darah-darah kita.
Dia boleh merasuk kita. Memang dia boleh masuk. Apatah lagi dia boleh menghembuskan. Hembusan-hembusan, belitan-belitan, hasutan-hasutan. Perbuatan-perbuatan yang jahat, yang buruk, yang negatif pada diri kita. Sama ada kita nak mengawal dan menentang dia, ataupun kita tidak mampu mengawal dan menentangnya. Dia boleh masuk dan sememangnya sudah masuk. Sebagai contoh, kenapa Rasulullah menyarankan kepada para sahabat, 2 surah Mu'awwizatain ini dijadikan sebagai amalan setiap kali selepas solat. Jadi kita dianjurkan oleh Rasulullah habis setiap solat 5 waktu. Contoh habis mayang subuh, jangan lupa baca 2 surah ni. Habis mayang zuhur, jangan lupa baca 2 surah ni. Baca juga waktu kita ni nak bangun daripada tidur dan nak tidur pada malam hari pun Rasulullah memberikan anjuran baca Qul a'udzu bil falaq, baca Qul a'udzu bin nas. Bahkan ada percontohan yang Rasulullah tunjuk, Rasulullah baca dan Rasulullah tiup, hembus pada tangan baginda, tapak tangan baginda dan lurutkan, lumurkan pada anggota tubuh badan sebagai bentuk pertahanan dan protection. Rasulullah dah tunjuk, kita buat ke tak? Antara buat dengan tidak. Tapi ramai juga yang buat. Tapi dia tak hembuslah Mu'awwizatain. Dia tak baca Qul a'udzu bil falaq, dia tak baca Qul a'udzu bin nas. Cuma dia hembus minyak panas. Sebab umur 50, 60, fufu, sakit pinggang, sakit urat, sakit belakang, luruk juga. Tapi luruk cara orang berusia, orang nak pi pada pencin. Tak kisahlah tu. Jadi antara contoh yang kita boleh ambil. Sebab mana iblis ni kita nak tahu dia nak main. Tuan-tuan tentu kenal sebuah kitab yang diberi judul Talbis Iblis. Mungkin ada sebahagian penceramah dan ustaz menjadikan buku ni sebagai buku yang diajarkan kuliah-kuliah di meja penceramah. Antaranya ialah hadis yang dibawa dalam kitab tersebut yang diriwayatkan oleh isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang mana Aisyah memberitakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitan ya'ti ahadukum fayaqulu." Sesungguhnya syaitan itu dia bisa dan boleh mendatangi salah seorang daripada kamu, lalu dia cuba trap kamu. Dia cuba memerangkap kamu dengan persoalan. Bila kata contoh dia mai pada kamu dengan perkataan seperti ni, fayaqulu, bila syaitan ni mari, dia kata apa? Man khalaqaka. Dia buat satu dialog, dia buat satu pertanyaan atau lintasan, siapakah yang menjadikan kamu? Fayaqulu, maka kamu jawablah Allah. Jadi siapa-siapa pun nak jawab, siapa lagi yang buat kita? Siapa lagi yang cipta kita? Allah. Kemudian dia akan sambung persoalan dia. Fayaqulu faman khalaqallah. Dia akan tanya lagi. Kalau kamu dijadikan oleh Allah, maka Allah itu dijadikan oleh siapa? Dia start dah. Dia nak mari dah tasyabuh, dia nak mari dah lintasan, dia nak mari dah was-was, dia nak ragut dah kepercayaan, keimanan hak kita duk pegang. Kalau aku tanya kamu tadi siapa buat kamu, kamu jawab Allah. Tapi kali ni aku nak tanya, Allah tu siapa pula yang buat? Sudah. Dia duk mari menengung, siapa buat Allah ni? Siapa cipta Allah ni? Fa iza wajada zalika ahadukum falyakul. Sekiranya kamu salah seorang daripada kamu mengalami hal tersebut, tak kira siapa pun, kalau dia buat mai lagu tu, lintasan lagu tu, hasutan lagu tu, kamu sebut apa? Amantu billahi wa rusulih. 3 kalimah, 3 perkataan. Amantu billahi wa rusulih. Jawab kat dia, aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Fa inna zalika yuzhiba'an. Sesungguhnya jawapan dan kalimah yang kita bacakan padanya tu akan menyebabkan pengusiran iblis tu.
Jadi kalau di sisi dia, tak boleh makan kawan ini, tak boleh auta kawan ini, tak boleh tipu kawan ini. Aku nak track dia, aku nak perangkap dia, tapi dia pergi jawab, aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang pertama. Yang lagi jelas apa yang diberitakan oleh sepupu Rasulullah Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Abdullah ibnu Abbas memberitakan pada kita suatu ketika Rasulullah dia pernah memohon perlindungan untuk kedua-dua cucu dia. Siapa cucu Nabi? Hasan dan Husin. Banyak lagi cucu Nabi, anak Ali dengan Fatimah. Tapi yang masyhur dan popular kisah mereka, Hasan dan Husin. Jadi Abdullah ibnu Abbas sebut, apa yang pernah Rasulullah doakan buat kedua-dua cucu dia ni. Dengan perkataan, U'izukuma. Aku meminta perlindungan kepada Allah, aku meminta protection kepada Allah untuk kalian berdua. Bi kalimatillahi tammah, dengan perkataan-perkataan Allah yang sempurna. Min kulli syaitanin wa hammah, daripada segala jenis dan bentuk syaitan, wa hammah, dan jenis sengatan-sengatan binatang berbisa. Tu makna hammah. Jadi bukan setakat doa Rasulullah tu minta protection daripada iblis, daripada jin, daripada syaitan saja. Tapi yang Rasulullah minta pada peringkat yang kedua tu hammah. Hammah ni jenis binatang yang ada sengat, binatang yang ada bisa yang boleh mencederakan dan memudaratkan kita. Kita tak tahu bila mana Allah nak uji kita. Mungkin ular yang berbisa, mungkin kalajengking, mungkin lipan, mungkin binatang-binatang penyengat dan sebagainya, pun Nabi minta berlindung. Wa min kulli ainin lamah, daripada pandangan yang bersifat mencela. Kadang-kadang ada jenis manusia ni dia tilik kita, dia pandang kita, dia tengok dengan penuh kebencian. Maksudnya ada jenis orang semua pada mata dia ni tak kena. Tak elok, tak berguna, tak berfaedah. Hak ni pun kita minta Allah jauhkan kita jenis manusia macam ni. Kita buat baik pun jadi tak kena, kita buat jahat lagilah tak kena. Kita buat lagu ni pun tak betul, buat hak sebaliknya daripada tu pun lagi tak betul. Jadi ada orang pesen macam tu. Kat sini ada ke tak ada? Harap-harap tak ada lah. Minta jauh semua daripada perangai itu. Summa yaqulu, kemudian Nabi sambung perkataan dia hakaza. Nabi kata, nilah kana abi Ibrahim alaihi salam yu'awwizu Ismail wa Ishaq alaihi assalam. Nabi kata, apa yang aku buat ni adalah warisan. Apa yang aku buat ni adalah sambungan daripada ayahandaku Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Yang mana dulu Nabi Allah Ibrahim yu'awwizu, membuat benda yang sama, memohon perlindungan dan protection daripada Allah untuk dua anak dia, Ismail wa Ishaq. Untuk Nabi Ismail pun dia minta perlindungan, untuk Nabi Ishaq alaihi wassalam pun dia minta perlindungan. Jadi nak menunjukkan kepada kita perbuatan Nabi tadi bukan yang first. Yang mendahului Rasulullah adalah ayahandanya Ibrahim alaihi salam. Nabi cuma ambil warisan ikut jejak. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad nak ambil hak siapa? Ambil hak Nabi itulah. Gunalah doa yang Nabi sama tadi untuk diri kita, untuk anak kita, keluarga kita, dan siapa-siapa yang kita rasa layak dan perlu untuk kita minta perlindungan. Ni boleh berlaku. Baik. Nak menunjukkan lagi bahawa status kenabian dan kerasulan, zuriat Nabi, anak cucu Nabi itu bukan terhindar dan terlindung. Sementara dia ni keturunan Nabi. Bukan kata, oh sebab hang tak keturunan Nabi, hang kena banyak minta perlindungan lah, minta protection. Aku Hasan, aku Husin, aku cucu Nabi. Tak minta pun tak apa sebab Allah lindungi. Tak. Dari perbuatan Nabi tersebut menunjukkan Nabi sendiri minta pertolongan dengan Allah untuk kedua cucu dia.
Nabi minta apatah lagi kita hak tak Nabi. Hak bukan keturunan Nabi, hak dah jauh dengan Nabi, maka amalkanlah sunnah tersebut dari sudut berdoa dan meminta perlindungan. Okey, jelas. Nombor 1. Yang kedua, apa yang Allah beritakan dalam surah Al-Falaq adalah perkara-perkara yang di luar jangkauan kita. Perkara-perkara yang tidak mampu kita kawal. Bahasa paling mudah, apa yang Allah sebut dalam surah Al-Falaq adalah benda-benda yang di luar kawalan kita. Kita tak boleh nak kawal. Contoh. Pertama kita minta dalam surah Al-Falaq. Apa dia? Min syarri ma khalaq. Jenis kejahatan, keburukan, sesuatu yang dijadikan oleh Allah. Tak kira makhluk tu nama apa. Kita minta berlindung. Kita boleh kawal ke tak? Kalau orang lain nak buat jahat kat kita, kita boleh kawal? Tak boleh. Dia mari perasaan nak tampak kita, dia mari tampak. Dia mari perasaan nak sepak kita, dia mari sepak. Dia mari perasaan nak sihir kita, dia mari sihir. Dia mari perasaan nak buat jahat, dia akan buat jahat. Kita tak boleh kawal. Tetapi yang kita boleh buat adalah nasihat. Kita boleh buat saranan. Kita boleh buat ceramah macam ni. Contoh. Ni adalah preparation, persediaan dan ikhtiar kita. Dalam agama kita Islam, kita dilarang berbuat jahat pada orang lain. Jangan buat buruk pada orang lain. Jangan mengkhianati orang lain. Jangan buat benda-benda negatif kat orang lain. Persediaan. Preparation. Nasihat boleh. Tapi kita nak kawal orang tu tak buat jahat kat kita, boleh kawal tak? Tak boleh. Kita boleh ceramah, jangan ambil hak orang, jangan kebah duit masjid, jangan curi harta orang. Tapi kita nak kawal seorang pencuri daripada masuk rumah kita. Boleh kawal dia? Tak boleh. Dia mai perasaan nak ambil, dia ambil. Dia mai perasaan nak curi, dia curi. Dia mai perasaan nak rogol, dia rogol. Dia mai perasaan nak rompak, dia rompak. Kita berbuih mulut dah. Jangan. Tapi lepas tu, kita tak boleh kawal. Jadi kita tak boleh kawal hak mana? Yang over. Yang lebih limit. Yang melampaui batas yang gulu. Contoh. Benda nombor 1. Contoh diri kita sendiri. Apa benda yang duduk dalam diri kita? Hawa nafsu. Hawa nafsu Allah bagi pada setiap manusia. Hawa nafsu, agama datang bukan untuk bunuh. Agama datang bukan untuk cantas. Agama datang bukan untuk buang. Agama datang bukan nak lenyek-lenyek dia bagi hilang, bagi tak ada. Islam datang bagaimana nak memperlakukan hawa nafsu. Kita kena tunduk dan kawal dia. Tundukkan dia dan kawal dia mengikut peraturan agama yang ditentukan oleh Allah. Bukan mari nak teruk buang, tak. Cuba tuan-tuan bayangkan kalau nafsu ni boleh buang, apa jadi? Nafsu yang ada dalam diri kita ni, yang Allah sediakan ni, boleh dibuang, boleh dibunuh. Apa jadi? Seorang mari jumpa saya, Ustaz, Alhamdulillah, semalam saya berjaya membunuh nafsu makan dan minum saya. Agak-agak dalam berapa lama dia? Agak-agak dalam berapa lama? 3 hari paling kurang kan. Nafsu makan tak ada, nafsu minum tak ada. Lepas tu main dengar cerita Pak Din lagu mana? Pak Din tak ada dah, semalam baru kenduri tahlil arwah. Sebab apa? Tak ada nafsu makan, nafsu minum. Tak boleh nak bunuh. Dia hanya boleh latih dia. Ikut aturan agama. Antaranya yang kita lalui beberapa bulan lepas melalui ibadah berpuasa. Nak latih nafsu tu. Tu pun latih. Siang tak bagi makan. Bukan tak bagi makan langsung puasa. Maghrib nak makan, makanlah. Bukan tak bagi minum terus. Maghrib nak minum, minumlah. Hawal nafsu terhadap pasangan. Siang tak boleh. Malam ikut hang lah. Ni bayangkan dia nak bunuh terus. Makan dia, minum dia. Apatah lagi kalau dia main habak, saya dah bunuh nafsu dia terhadap pasangan saya. Gak-gak apa jadi?
Balik rumah tengok wanita, balik rumah tengok perempuan, balik rumah tengok isteri dan pasangan, tak ada nafsu. Apa jadi? Hidup tetap hidup. Tapi di mana akan berakhirnya zuriat dan keturunan? Habis ya? Tengok bini, tak layan. Tengok bini, tak lalu. Last kali dua-dua mati lagu tu. Keturunan tak ada. Harta banyak, saham banyak, aset banyak. Nak tinggal sekat siapa, nak faraid kat siapa. Sebab nafsu ni sentiasa 24 jam ada dengan kita. Bahkan kalau tak boleh bunuh pun, tak boleh kau ustaz nak tinggal sekejap pun tak boleh. Tak boleh kita kata time ni kita perlu nafsu sebab aku nak makan, aku nak minum. Biar ada nafsu makan, biar ada nafsu minum. Time ni aku nak guna sebab nak bersama dengan isteri malam ni. Tapi time kerja ni aku tak mau guna, aku nak tinggal sekejap. Boleh tak? Contoh, ustaz saya nak pi kenduri. Jadi disebabkan nafsu saya ni selalu jenis ke arah kejahatan. Kalau pi kenduri, tambah-tambah kawan yang kahwin, jumpa kawan lama, mesti mengumpat. Mesti kata korang tu, mesti kata korang ni. Jadi untuk mengelakkan hal tu berlaku, nafsu tu saya letak kat rumah sekejap. Jadi saya pi kenduri tanpa nafsu. Jadi perkataan saya pun baik, perangai saya pun baik. Balik rumah, ambil bubuh balik. Boleh? Tak boleh. Ataupun nak pergi pejabat, takut nanti pejabat nak cantah orang tu, nak sailang orang ni, nak kutuk orang tu, nak fitnah orang ni. Jadi sebelum pergi pejabat, ambil, letak dulu. Balik pejabat sekarang, sambung balik. Dia akan 24 jam stay dengan anda. Yang perlu anda buat, tundukkan dia, latih dia dan kawal dia. Tak ada nafsu, tak ada lah kita. Tapi nafsu sentiasa akan menyuruh kebaikan ke keburukan. Baik. Tengok manusia. Asy-Syams ayat ke-8. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamikan kepadanya manusia. Ada dua. Satu fujur, satu takwa. Tapi kenapa Allah sebut fujur dulu berbanding takwa? Sebab sifat hawa nafsu manusia ni akan lebih banyak dia punya peratusan dan persentage kepada negatif. Kepada keburukan dan kejahatan. Allah sebut fujur dulu. Banyak manusia akan buat benda-benda jahat dan buruk kerana desakan hawa nafsu. Tapi yang berjaya kawal, dia akan mendapat status takwa. Tengok perkataan Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Cukup indah. Buka surah Yusuf 53. Wa ma ubarri'u nafsi, dan aku sesekali tidak mengatakan diri aku ini suci. Tu seorang Nabi dan Rasul pun tak berani nak kata diri dia ni confirm suci, confirm bersih, confirm terlepas dari segala dosa. Tapi dia sebut innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu ni kebanyakan mengarah dan membawa manusia pada perbuatan buruk. Illa man rahima rabbi. Kecuali yang mendapat lindungan, rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka berjayalah dia terhindar daripada hasutan hawa nafsu tadi. Inna rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhan aku bersifat maha pengampun lagi maha mengasihan. Tuhan nombor satu dalam diri kita. Bila dia melampau, macam-macam lah. Time dia elok, tak ada masalah. Time dia melampau tu, itulah min syarri ma khalaq. Ada jenis orang, contoh, kita berkawan dengan dia hari ni. Hari ni cakap dia elok, perangai dia elok. Bila jumpa di kantin tempat kerja, siap belanja makan, siap belanja minum. Kebetulan birthday kita, bagi hadiah lagi. Tapi esok belum tentu dia datang dengan perangai yang sama. Dia boleh mari esok tu, dia jerakah kita, dia marah kita, dia tampak kita, dia nak siku kita. Mustahil tak benda tu? Tak mustahil. Jadi waktu dia baik, kita syukur alhamdulillah. Waktu dia melampau, waktu dia terbabas, itulah kita minta pada klausa min syarri ma khalaq. Hak melampau daripada jenis manusia tadi. Tu kita kata konteks manusia. Tengok contoh makhluk Allah yang nama dia matahari.
Bila sebut matahari, kalau saya tanya tuan-tuan, apa kelebihan matahari? Apa istimewa matahari? Apa faedah dan benefit yang ada pada matahari? Mungkin saya boleh baca list jawapan dari tuan-tuan berjela-jela kertas. Matahari ni bagus kerana matahari inilah yang menerbitkan waktu siang. Bila matahari mari, maka hilanglah kegelapan daripada kita. Ya. Ni kita malam. Bayangkan kita tak ada lagi elektrik, kita tak ada lagi lampu-lampu. Bila malam kita gelap, tak nampak apa. Kegelapan. Bahkan muka isteri di rumah, muka pasangan di rumah tak nampak. Kereta kita ada bawah garaj, kalau tanpa cahaya tak nampak. Pokok-pokok depan rumah kita tak nampak. Kita jadi nampak bila matahari terbit di waktu pagi, jelas bagi kita semua benda. Alhamdulillah. Dan kaitkan matahari dengan konteks kita sebagai hamba Allah dari sudut ibadah. Waktu-waktu salat 5 waktu. Yang dulu kita tak pernah ada jam, yang dulu kita tak pernah ada kalender. Jadi waktu subuh kita ditandai dengan terbit matahari. Waktu zuhur kita matahari pacak atas kepala. Waktu asar kita matahari berada dengan lintang bayang sekian-sekian. Waktu maghrib bila matahari terbenam. Waktu isyak bila hilangnya cahaya-cahaya di ufuk. Kita tandakan dengan ibadah. Apatah lagi dengan konteks lain. Kita pergi bekerja. Isteri di rumah buat apa? Kerja rumah, basuh pakaian, basuh kain, basuh seluar. Nanti dia nak jemur, yang kering kan tu apa benda? Matahari. Tapi kerana kita bukan orang bisnes, kita bukan orang berniaga, jadi kita hanya tahu jemur pakaian, jemur seluar, jemur baju. Bagi orang yang bisnes, mereka tak jemur macam kita jemur. Mereka nak jemur ikan kering, mereka nak jemur ikan bilis, mereka nak jemur tembika, mereka nak jemur tu, jemur ni. Bisnes. Nanti kaitan pula dengan alam semesta. Matahari ini memberikan apa? Cahayanya. Masuk pada pokok, keluarlah klorofil ke, fotosintesis. Fotosintesis tak ada yang kena mengena dengan fotografi. Ya? Walaupun depan tu ada perkataan fotosintesis. Kehijauan daun lah macam mana. Benefit. Lepas tu hak pergi berjemuk tepi pantai. Macam-macam claiming dia dah. Pasal apa berjemuk? Kulit, vitamin B, vitamin C, vitamin D. Tone mesti terkata pH 5.5, aku dah terlebih 5.7. Naik jerawat, naik jeragat, macam-macam. Kita cerita benefit matahari. Panjang berjela. Tapi bila matahari yang sama, yang kita nikmati tu kita bersyukur. Allah bagi kering pakaian, syukur. Allah bagi hilang kegelapan, syukur. Allah bagi penanda waktu, syukur. Allah bagi fotosintesis klorofil melalui tumbuhan, syukur. Tapi kalau benda yang sama, dia melampaui batas, dia gulu. Setiap hari dia mari 37 darjah Celsius. Ujian Allah kali ni dia mari 50 darjah Celsius, matahari yang sama. Apa jadi? Apa jadi? Panas. Panas. Tak boleh duduk kita. Aircon hak sebiji tak cukup dah. Jumpa kedai, Seng-Heng ke, Wahli Group ke, apa ke semua, pergi tambah 2, tambah 3. Pasal apa ni? Panas lah ni ustaz, tak boleh nak duduk. 48 darjah, 50 darjah. Contoh. Banyak orang termasuk saya sendiri mengakulah langgak traffic light lah ni. Dulu tak pernah langgak. Bukan saja nak langgak. Sebab kita tu dengan motor balik sekolah 2.30, pukul 3. Dan tak dan, pak merah kena berhenti. Depan kita tu ada 3. Nak perhabis 3 ni, pilah 5-6 minit juga. Pasal apa langgak tu? Bukan nak langgak, tak sabar duk tunggu ni. Hak 3 ni nak habis tu. Panas. Orang nak kereta tak apa daripada aircon. Kita atas motor. Kadang-kadang celah sikit. Tak ada. Langgak. Ni je biji mai cari saat lagi. Pengakuan terbuka. Langgak. Tengok tu. Dah langgak kerana panas. Jadi kita duk cerita sungai banyak air, dam banyak air, tasik banyak air. Bila mari 48 darjah, 50 darjah, apa jadi pada sungai, pada tali air, pada parit kita? Tak ada air dah.
Kita nak tak benda tu? Kita tak seronok dah. Kita tak suka. Inilah konteks min syarri ma khalaq. Pada matahari yang sebelum ni kita dah syukur macam-macam. Tapi bila dia melampaui batas tu, kita tak seronok dah. Kemarau, air tak ada. Panas yang melampau. Kita ambil contoh air. Sama macam matahari, bila saya suruh tuan-tuan listkan keistimewaan, kelebihan, benefit air macam-macam. Dari sejak kita bangun tidur, nak cuci muka, nak berwuduk, nak bermandi harus, nak bermandi wajib, nak buat semayang, nak basuh berak, nak basuh kencing, nak mandi, nak gosok gigi, air segala-galanya. Keluar daripada tandas, nanti nak pergi kerja sambil pakai tai, bini pula letak. Boleh? Air dengan macam-macam, nama dia kopi, nama dia teh, nama dia jus tu, jus ni. Nanti nak makan, nak minum, nak pakai, nak berkelah, air. Tapi bila dia melampaui batas, hujan tak berhenti. Apa jadi tuan-tuan? Banjir. Ni kita minta jauh tadi. Waktu macam-macam tak jadi apa pada air tu. Alhamdulillah ya Allah, aku bersyukur dengan nikmat air. Tapi bila mari banjir, inilah min syarri ma khalaq, konteks air tu. Hak dia berlebihan. Jadi bila banjir, tuan-tuan pun tahu dia punya kesan. Bukan kata hanya ayam itik yang hanyut. Bukan kata lembu, kerbau, kambing yang hanyut. Tak kena gaya, kita yang hanyut. Hanyut saja terlekat tak apa. Hanyut saja selamat okey lagi. Hanyut pergi tak kembali. Rabbani. Konteks negara kita mungkin puluh-puluh mati lemas waktu banjir. Tapi negara yang lebih besar, mungkin ratusan jiwa terkorban, ribuan jiwa terkorban akibat bencana banjir. Itu kita tak mau, kita minta berlindung. Daripada benda yang sama, hak kita duk syukur sebelum ni, air. Empangan pecah, tiba-tiba melimpah, habis. Mula-mula pi atap dulu. Yang kedua, pi dinding rumah kita. Yang ketiga, tiang hanyut. Habis banjir, tinggal apa? Tuku 4 biji, tuku tiang tu. Itu tak hanyut. Nasib baik. Itu kita minta berlindung. Api. Nikmat api macam-macam lah kan. Kita boleh memasak, memanggang, merebuh, membakar, apa-apa semua sekali. Api pula janganlah dalam kepala ni tradisional dan klasikal sangat. Jadi bila sebut api, kita bawa api dalam bentuk moden juga. Yang tuan tekan sini, nyala lampu. Tekan sini, kipas pusing. Tekan sini, aircon jalan. Tekan sini, terbuka sana. Tekan sini, tutup sana. Kat rumah tekan peti ais, kowe, penapis kuku, blender, apa semua tu. Tapi kalau benda ni terlebih melampau, apa jadi api ni? Hak waktu ni kita syukur nikmat boleh guna macam-macam ni. Kalau dia melampau, dia terlebih jadi apa? Mungkin litar pintas, mungkin letupan, mungkin kebakaran. Itu yang kita minta berlindung tu dari konteks api dan elektrik tadi. Hak time dia elok, time dia okey, alhamdulillah, syukur. Waktu saja-saja elok je bukit tu. Waktu saja-saja elok je gunung tu. Tapi satu masa dia bergegak, dia muntah, keluar habis. Magma keluar, lawar keluar, gunung berapi keluar. Hak time dia okey tu, alhamdulillah, syukur. Hak time dia keluar macam-macam, hak ni lah min syarri ma khalaq. Binatang hak kita jaga, binatang hak kita bela. Berapa lama dah dia baik dengan kita? Kambing, mari kita duk gosok kepala kambing. Tak kena gaya, ada satu hari yang jenis hati dia lagu mana? Hak kita nak ambil makanan tu nak bagi kat dia, kita tunduk tu, dia mari sodok kita punya punggung. Ni mestilah berlaku tak? Takkan tak ada kejadian macam ni. Tiba-tiba lembu hak kita duk bela, jinaknya dengan kita, baiknya dengan kita, mari hari tu dia pergi cendeh kaki dia. Pak kena belikat kita, batang kita, patah kita. Ulak senduk hak kita dah buat pertunjukan, hari dia tak betul angin dia jadi apa? Hatulah patut kita, hatulah duk ketik kita. Hak dia elok, hak dia jinak, tak ada masalah. Hak dia terlebih tu kita minta min syarri ma khalaq. Tuan-tuan kiyahlah dengan apa pun. Semua ni boleh datang dengan pelbagai rupa dan bentuk. Kita tak mau hak melampaui batas tu kita minta berlindung. Apa jua makhluk Allah. Bini kita.
Hak time balik, muka dia senyum. Time balik, muka dia berhias. Time balik, oh lipstick tebal. Time balik, makanan dah siap. Okeylah tu. Tapi kita tadi kat pejabat, bos mengamuk dah. Balik, dia pula tambah lagi. Popeng. Dah lah berkembang gantung. Dah lah rambut tu macam pontianak tak terurus. Popeng abang ni, hak ni tak beli, hak ni tak ada. Ni, serabut kepala. Itulah kita kena minta berlindung juga. Kuat abang ni. Terkenal kan. Dia adalah tempat kan. Dia ada satu, kena kias satu benda tadi. Dia ada satu dalam latihan dulu. Ada pegawai tu, dia tiup satu belon. Dia tiup satu belon. Belon tu kan. Kemudian, dia suruh kita cucuk. Cucuk belon tu. Kawan tu pun cucuk, pam, pecah. Dia tiup hak lain, kawan tu cucuk, pam, pecah. Tiba-tiba ada satu kawasan tu dia cucuk, tak pecah. Bukan tak pecah langsung, dia cucuk kawasan tu dia lebih kebal daripada tempat-tempat hak lain. Tang mana tuan-tuan? Tan hak dekat kita buat ikatan tu. Kan kita tiup belon, kita ikat. Hak dekat dengan ikatan tu dia kendok sikit. Jadi hak lain tu dia terik, kita cucuk, pam. Kita cucuk, pam. Kita cucuk, pam. Tapi hak tu, pam cucuk, tak pergi. Dia nak buat kiasan dengan bandingan hati manusia ni. Macam mana kita tak boleh frust, kita tak boleh putus asa dalam nak mendakwahkan manusia. Mungkin kita ceramah-ceramah, tak ada orang tersentuh hati dia. Maksudnya, macam tadi, pam, pecah juga. Macam tadi, pam, tak jadi juga. Tapi ada dalam tempat kita tu, ada satu tempat yang mungkin terkena, elok dia jadi. Saya nak kira hak sebaliknya pula ni. Mungkin hak lain tak seronok, mungkin hak lain tak ketawa, tiba-tiba pak hak ni, abang ni, dia paling kuat sekali. Dia anggap mungkin kelakar bagi dia lah. Tersentuh di situ. Okey, kembali. Boleh faham dah bentuk tadi. Tengok pula step yang kedua. Kita berlindung dari keburukan waktu malam. Kita boleh kawal tak waktu malam? Tak boleh. Walaupun dalam surah ni minta Allah berlindung, Allah minta kita berlindung dari waktu malam, kita tak boleh nak angkat tangan. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta dan bermohon kepadamu, jadikanlah bagi diriku dan keluargaku siang 24 jam, tak malam-malam. Boleh? Disebabkan gerun dan takutnya pada waktu malam, takut jadi apa-apa yang Allah minta kita berlindung waktu malam, kita pun angkat tangan, jangan bagi malam pada kita. Tak jadi tak? Jadi, dia tak boleh kawal. Jadi preparation lah yang kita kena buat. Nak kawal tak boleh. Berbuih mulut 20 tahun berdoa, jangan buat malam kat aku, jangan buat malam kat aku, pukul 7.30 gelap, pukul 7.30 gelap. Dia tak boleh nak kawal. Preparation macam tadi. Kalau kita rasa dengan kegelapan malam ada aktiviti jenayah mencuri, ya kita boleh buat preparation. Aku mesti upah ataupun sewa guard. Aku bayar 1,050, guard jaga depan pintu rumah. Ya boleh. Aku akan beli, apa benda tu? CCTV yang mahal-mahal, yang berkualiti, biar tengok muka tu bukan samar-samar. Bukan tak jelas, memang nampak muka pencuri. Pasang 10 biji. Boleh. Aku akan pasang alam. Baru dia bukan kata masuk rumah, duduk 10 meter dengan rumah. Boleh. Tapi kita tu tak mau pencuri tu tak mari rumah kita, kita boleh kawal tak? Persediaan kita boleh buat, yes. Preparation kita boleh buat, ikhtiar tu. Tapi kita nak kawal pencuri jadi tak masuk rumah kita, kita tak boleh kawal. Marilah alarm banyak mana, marilah pagat banyak mana, marilah apa, kalau dia ada niat, dia rampuh juga. Dia terobos juga, dia masuk juga. Tengok ATM kita. Tutup lagi, gak lagi. Gak kena tembok, pintu kena ni. ATM, dia heret sekali. Kalau dia nak, tak boleh nak elok. Boleh tak kita nak elok? Malam kan, waktu malam ni. Kita nak elok, hantu tak mai kacau kita. Kita pun ikhtiar, ada dah seorang peruqyah sebelah kita. Mari hantu, dia akan baca ayat ruqyah. Azimat macam-macam, tangkal macam-macam.
Depan tu penjuru. Pagi tadi qul a'udzu binnas 40 kali, qul a'udzu falaq 40 kali, hak ni 40 kali. Kalau hantu nak main dia main tak? Dia main situ lah jin ke apa ke. Dia tak kira hak hang duk baca, dia tak kira peruqyah siapa. Kita sebut tadi ikhtiar boleh apa boleh, kita nak kawal benda tu tak boleh. Waktu malam kita nak kawal orang nak main mengintai rumah kita. Jangan bagi ada orang mengintai rumah tu. Tapi kalau dia nak mengintai, dia mari mengintai. Dia nak mari mencuri, dia mari mencuri. Dia nak ceroboh, dia mari menceroboh. Sama juga dengan yang ketiga. Kita minta berlindung daripada sihir. Boleh kita baca hak Nabi ajar, kita baca doa-doa dalam sunnah Nabi. Tapi kalau orang tu nak sihir, kita boleh kawal tak? Tak boleh. Dia nak sihir, dia dendam, dia dengki, dia sihir juga. Kita boleh sediakan preparation saja. Penangkal saja, protect saja. Tapi untuk orang tak sihir kita tak boleh kawal. Orang yang nak hasad dengki kat kita, boleh kawal? Kita malam-malam macam malam ni, jangan hasad dengki, jangan dendam, jangan niat tak baik, berbuih mulut. Tapi orang nak hasad lagu tu. Orang nak buat action daripada hasad dia boleh buat macam-macam. Sebab malam biasanya, malam ni, pasal apa Nabi minta berlindung daripada malam? Satulah konteks. Malam ni jenayah lagi banyak. Bukan kata nak nafi siang tu tak ada orang buat jahat, siang tak ada orang buat jenayah. Tapi malam, konteks dulu-dulu kalau nak curi rumah orang, ceroboh masuk rumah orang, siang ke malam? Malam. Nak mengintai rumah janda, rumah anak dara, siang ke malam? Tak ada orang kata, nak pergi mana pukul 12 tengah hari, matahari tak apalah tu, mengintai jiran sebelah. Pukul 12 tengah hari, tak boleh kan nampak muka. Malam dia ada feel dia. Walaupun kaki tu dalam seluk, dalam cak belakang rumah. Nyamuk pula 13,000 ekor atas belakang. Tapi semua tu tak jadi halangan. Yang penting keseronokan. Keseronokan apa? Keseronokan skodeng orang tu lah. Okey, tu. Malam juga. Jin, iblis ni aktif siang ke malam? Malam. Bukan kata siang tu dia tak ada. Bukan kata siang tu dia tak wujud. Dia ada. Tapi Nabi pun sebut tentang hubungan jin dan konteks waktu malam. Bila tiba waktu malam, suruhlah anak kamu masuk dalam rumah. Tutuplah pintu kamu. Tutuplah tingkap jendela kamu. Tutuplah makanan kamu. Tutuplah pada minuman kamu. Tutuplah api-api dari rumah kamu. Tu persediaan. Sebab benda ni boleh datang. Dia pun aktif. Kalau dia nak jenis mengganggu manusia pun biasanya belah malam. Cuba dia buat waktu siang. Dia buang tabiat sikit, dia tukar waktu. Apa jadi? Hari tu ingat tak semayang raya? Bila kita habis semayang raya, biasa apa yang kita buat lepas habis semayang? Standard. Ramai-ramai pakat pi kubur yang berdekatan. Ni pun satu lagi perspektif. Orang duk tanya, pasal apa perlu pergi kubur hari raya? Kita kena tengok secara realiti. Anak-anak muda lah ni ramai duk kampung ke keluar kerja? Keluar kerja. Kadang-kadang hari raya tu saja waktu yang terbaik untuk mereka ziarah. Bukan kata memang niat saja nak ziarah hari raya. Hari lain memang tak balik kampung lah kerja. Jadi bila cuti hari raya itulah peluang sama adik-beradik main. Ziarah mak, ziarah kubur bapak. Jadi bila pergi ziarah, habis semayang raya apa? 9.30, pukul 10. Waktu pukul 10 pagi itulah, tiba-tiba, mari hantu pocong keluar. Agak-agak, dia menakutkan orang di kubur atau dia kena belasah dekat orang pada masa tu. Agak-agak kan dia keluar 10 pagi. Dia keluar, tong pun tak ada orang takut dah. Dia keluar 10 pagi, tak ada makna. Maksudnya kalau ada 40 orang atas kubur tu, 40 orang tu lah akan kejar, akan belasah, akan tabuh dia. Tapi kalaulah 40 orang tu, bahkan saya tambah lagi ada 100 orang, pukul 12 tengah malam. Dia keluar seorang, agak-agak 12 tu akan tabuh dia kan? Dah 100 orang tu lah hak lari kepada dia. Membezakan apa? Waktu. Pontianak kan tengah malam, pukul 2 pagi. Kita pun takut, padahal kereta tu penuh. Sebelah isteri, belakang anak hak besar, belakang anak hak kecil. Dia seorang je terbang. Tapi kita takut dah. Tapi kalau dia keluar pukul 12 tengah hari, duduk terbang gitu. Apa jadi? Orang takut ke tak? Tak takut. Orang akan keluar-keluar.
Peristiwa luar biasa. Pontianak keluar pukul 12 tengah hari. Instagram keluar, Facebook keluar. Dia akan jadi bahan mainan, bahan lelucuan. Orang tak jadi takut dah. Hanya waktu yang membezakan. Nah tu contoh kita ketuan kata tak logik akal ke apalah. Cuma saya nak habaq aku tu dia dah boleh jadi macam lain. Kita punya perspektif dan tanggapan pada waktu keluar dia tu. Kalau tak percaya, biar keluar sungguh pukul 10. Agak-agak jadi mana? Memang kena dia. Orang tak takut dia keluar pukul 10 pagi. Okey. Kembali. Yang ketiga. Biasanya, bab sihir menyihir. Bukan tak ada orang sihir waktu siang. Tapi sihir biasa waktu malam. Jumpa Tok Bomoh waktu malam. Komeng and the gang pun jumpa Tok Bomoh waktu malam. Biasanya malam. Orang hantar sihir pun malam. Orang hantar 77 pun malam. Orang hantar santau pun malam. Jenis nak buat jahat pun malam. Okey, hasad dengki pula. Hasad dengki 24 jam. Tak kira siang malam dia boleh datang. Tapi hasad dengki menunjukkan hati yang gelap ke hati yang cerah? Sifat malam tadi, sifat gelap tadi. Orang yang jenis hasad, orang yang jenis dengki, hati dia tu kelam. Hati dia tu gelap, hati dia tu gulita. Bukan jenis hati cerah, hati terang. Manakala dalam surah An-Nas, Allah nak menceritakan sesuatu yang kita ada pilihan. Kita boleh kawal. Hak setan nak mari, iblis nak mari, tu dia punya suka. Tapi kita boleh pilihan. Nak terima hasutan dia, nak lawan dia punya hasutan. Tak berbuat apa-apa atau kita ada pertimbangan. Dia tetap hasut, dia tetap mari, dia tetap belik, dia tetap auta kita. Tapi kita atas dia. Nak dengar auta dia, nak dengar hasutan dia, nak dengar belitan dia, atau sikap kita melawan. Sebab Allah dah pesan. Tuan-tuan baca Yasin. Sini baca Yasin tak malam Jumaat? Baca. Biarlah apa pun. Tengok ayat 60. Siapa ingat ayat 60? Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan memperingatkan kepada anak-anak Adam. Allah ta'budu syaitan. Jangan sesekali kamu memperhambakan diri kamu kepada syaitan. Jangan kamu jadikan diri kamu abdi kepada syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya dia adalah musuh kamu yang paling jelas, musuh kamu yang paling nyata. Ayat-ayat macam ni cukup banyak. Tuan-tuan buka An-Nisa ayat 60. Wa yuridu syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida. Buka surah Al-Qasas ayat 15. Innahu aduwwum mudillum mubin. Banyak Allah menceritakan tentang sifat syaitan. Pertama, dia adalah musuh. Musuh yang nyata, musuh yang jelas. Musuh yang memang nak bawa kamu dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Kesesatan yang nyata, kesesatan yang jelas. Pendek kata, rumusan yang kita boleh buat, tidak ada satu kebaikan pun, tidak ada satu keberkahan pun, tidak ada satu kemuliaan pun yang akan datang daripada makhluk yang nama syaitan. Walaupun pada awalnya manis, pada awalnya bergula, pada awalnya lembut, ingat pasti pengakhiran dia akan seret kita pada penyelewengan, dia akan seret kita pada penyesatan. Kita boleh kawal ke tidak? Kita boleh. Okey, yang ketiga. Biasanya dalam surah Al-Falaq, keburukan-keburukan yang datang itu dia hanya makan luak. Dia tak masuk dalam dalaman. Tuan-tuan faham macam ni. Baik. Kalau orang tu ada niat nak tampar kita, dia akan berakhir dengan apa? Orang tu ada niat ni, dia ni geram aku, dia ni aku nak marah ni, dia ni aku benci sangat, aku nak pergi tampar. Jadi bila dia mari, dia dapat tampar kita, itu adalah noktah.
itu adalah titik, itu adalah kepuasan. Sebab niat dia nak apa? Nak tampak, dia dapat tampak, pang, dia sudah habis, lega, puas. Kalau aku nak tendang, nak sepak dia ni, habis dia sepak, habis dia tendang, habis. Aku sihir dengan niat dia je stroke. Aku sihir dengan niat dia tak boleh bangun. Aku sihir dengan niat dia akan jadi cacat. Kita stroke. Kita cacat. Kita apa? Dia habis lagu tu. Dia biasa tak makan dalam. Dia nak kita ni ditransfer jauh. Dapat transfer jauh, oh bahagia dah. Kawan tu kena transfer. Bahagia dah. Kawan tu kena buang kat bos. Bahagia dah. Kawan tu kena fire. Habis. Dia hanya bersifat keburukan luaran. Tetapi dalam surah An-Nas, dia boleh makan dalaman, tak kena gaya, dia boleh mengganggu kepercayaan akidah dan iman kita. Contoh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan subuh. Tiba-tiba dia pun mari. Sedap tidur lagi pada semayang subuh. Baik hang tidurlah, tak payah semayang subuh. Kita pun termakan belitan dia, termakan hasutan dia, ambil kain selimut, tarik. Last kali sedap 8.30. Bila sedap 8.30, apa dosa dan kesalahan kita dah buat? Terlepas solat subuh. Solat 5 waktu yang wajib atas tiap-tiap mukallaf, kita dah tinggal. Jangan main-main. Hak An-Nas ni. Dia boleh menyebabkan kita langgar perintah Allah, kita tinggal ibadah kepada Allah yang wajib. Tadi contoh saja. Tapi contoh pun ramai buat kan. Mari pula masuk bulan Ramadan. Keluarlah pakai baju Melayu, pakai songkok elok. Mengisytiharkan bahawa esok bermula 1 Ramadan. Bila bermula 1 Ramadan, dia mai pula hembus. Bukan ke minggu lepas, hampir jumpa doktor dekat General Hospital, dia kata hang ni gastrik teruk tak? Cek. Gastrik teruk, doktor kata tak boleh tak makan, tak boleh tak minum, tak payah puasa sebab nak jaga kesihatan, takut jadi mudarat. Oh, betul juga. Kira tak payah makan. Last kali, hari pertama tak puasa, kedua tak puasa, sampai rapat 30 hari tak puasa. Contoh, dia mai hasut lagu tu, tinggal puasa. Lepas tu keluar pula, muka yang sama, baju Melayu colour lain pula. Pakai songkok. Saya penyimpan Maha Besar Raja-Raja nak mengumumkan, esok raya. Oh, esok raya. Aku semayang dak, puasa dak, tapi zakat takkan tak bayar kot. Tengok pula senarai list majlis jabatan agama masing-masing. Kalau makan beras ni, zakat aku 10. Kalau makan beras ni, zakat aku 12. Kalau makan beras ni, zakat aku 14. Jadi aku hak tengah 12. Jadi esok aku nak pergi bayar. Aku ada isteri, ada anak 2. Jadi 12 kali 4. Tiba-tiba dia marah. Berapa sen sangat je RM12 zakat hang tu. RM12. Hang tengok di luar sana. Berapa ramai yang lari daripada bayar LHDN. Berapa ramai tak bayar cukai pintu. Berapa ramai tak bayar cukai tu cukai ni. Bukan RM12 macam hang. LHDN tu dekat RM1 tak bayar. Kawan ni zakat perniagaan RM40,000 tak bayar. Hang cuma berapa? RM12. Apalah sang. Orang lain tak bayar. Ratus-ratus, ribu-ribu. Dekat nak juta. Aku RM12 tak bayar-bayar. Tak apalah. Pilah semayang raya. Satu-satunya semayang hak kita buat sejak hidup atas muka bumi. Jumaat tak tahu ke mana, 5 waktu tak tahu ke mana. Tu je hak kita buat. Dia panggil Islam apa? Islam kapaslang. Hak lah satu. Dia ada mula-mula Islam tahunan. Tahu Islam tahunan? Islam tahunan ni dia akan pi semayang raya saja, 2 kali setahun. Satu je orang nampak muka dia. Ada jenis Islam mingguan. Hari Minggu saja. Semayang Jumaat saja nampak. Ada jenis Islam musiman. Ikut musim. Ada kenduri, adalah dia. Lembu rebah, adalah dia. Tak ada kenduri, dia tak tahu ke mana. Ada Islam kapal selam. Kapal selam kadang-kadang timbul, kadang-kadang tenggelam. Tapi bila nama kapal selam, banyak tenggelam ke banyak timbul? Banyak tenggelam, jangan-jangan timbul. Time-time adalah dia.
Ada ceramah, ada dia. Ada kuliah, ada dia. Lepas tu tak ada. Sama jugalah surau ni pun. Malam ni je penuh macam ni. Saya tak tahu, saya agak je sebab saya baru main. Kalau malam-malam tiap-tiap malam penuh macam ni, alhamdulillah. Takut malam esok tinggallah 2 baris. Okey. Kembali. Jadi benda-benda macam tu boleh apa? Boleh kita melanggar perintah Allah, jangan main-main. Tak kena gaya hasutan yang boleh tukar agama, hasutan yang boleh pada murtad. Sebab tu kita tengok dalam Al-Falaq tadi, kalau orang tu niat nak tampak orang, dia tak lebih pada tu. Tak ada lagi orang, aku tampak dah dia, tak keluar-keluar lagi dari Islam. Ada tak dia terfikir sampai macam tu? Tak ada, dia fikir sampai puas hati dapat tampak kawan tu. Aku dah sihir dia tu. Dia sihir tujuan dia nak suruh koma. Aku sihir, tak murtad lagi kawan tu. Dia tak ada sampai macam tu. Dia nak apa yang dia nak jadi pada kawan tu. Yang keempat. Kita tak mula lagi ni. Baru mukaddimah lagi. Cuma tak habis lagi. Tak apa, sebab tu kena 3 kelas. Saya kena main 2 kali lagi. Kali yang kedua, tafsir ayat 1 hingga 3. Kali yang ketiga, tafsir ayat 4 hingga 6. Malam ni memang mukaddimah semua. Kita tak mula lagi pun. Yang keempat, tolong faham 2 istilah ni. Ingat betul-betul. Satu mudah saja. Musta'az bih. Yang kedua, musta'az minhu. Apa dia musta'az bih? Kalimah musta'az ni daripada kalimah isti'azah. Yang kita duk baca. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Ni pula qul a'udzu birabbin nas. A'udzu tu jadi isti'azah, permohonan perlindungan. Mu'awwizatain, kata dasar yang sama, ain wa za. Ni pun sama, musta'az, ada ain, ada waw, ada za. Musta'az bih bermaksud tempat, sumber pada siapa kita minta pertolongan. Tu musta'az bih. Tempat dia kita minta tolong, sumber dia kita minta tolong, siapa kita minta tolong. Untuk musta'az bih, rata-rata saya kira overall kita semua minta tolong dengan Allah. Itu jelas, musta'az bih Allah. Musta'az minhu, bila kita yakin dan percaya semua daripada kita minta tolong dengan Allah, hak kita nak minta tolong tu, nak minta tolong Allah lindungi daripada apa? Musta'az minhu, jelas dah minta dengan Allah, protect dengan Allah, tapi nak minta Allah lindung apa? Nak minta Allah protect apa atas diri kita? Baik. Dalam surah Al-Falaq, cuma ada satu musta'az bih. Satu je. Qul a'udzu birabbil falaq. Musta'az minhu, hak kita minta berlindung min syarri min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. 4. Tapi dalam surah An-Nas, musta'az bih, tempat sumber perlindungan ada 3. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Musta'az minhu, hak kita nak minta berlindung satu saja. Min syarril waswasil khannas. Daripada kejahatan keburukan waswas syaitan yang bersifat timbul tenggelam. Yang bersifat boleh datang dan mundur. Yang bersifat boleh datang dan pergi, silih berganti. Sebab cara iblis nak asuk kita, dia time, dia main. Dia berjaya, berjayalah dia. Tak berjaya, dia undur dulu. Lepas tu dia undur tak main-main dah. Tak berjaya, dia main lagi. Tu masuk Al-Khannas. Silih berganti. Tapi dia bersifat istimrar, berterusan. Dia tak patah hati, dia tak putus asa, dia tak frust. Sebab tujuan kawan ni sesat, tujuan kawan ni terseleweng. Lepas tu sifat dia lah. Sifat syaitan apa? Allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Okey, ingat musta'az bih, musta'az minhu. Baik, yang kelima. Kedua-dua surah ni kita ada perlindungan isti'azah tadi dengan kalimah Rabb. Qul a'udzu birabbil falaq
Hak ni pula qul a'udzu bi rabbin nas. Dua-dua guna rabb permulaan. Kalimah rabb dalam bahasa Arab yang paling mudah, yang paling senang dan paling simple. Apa makna rabb? Tuan. Rabb, tuan. Tapi waktu kita hidup dan bermuamalah dalam dunia ni, kita banyak menggunakan kalimah yang sama untuk jenis manusia yang sama macam kita bila kita rasa nak bagi penghormatan. Bila kita rasa dia ada pangkat. Bila kita rasa dia ada kelebihan. Contoh, jumpa pegawai polis. Kita bahasakan apa? Tuan. Jumpa pegawai bomba. Tuan. Polis hak saman kita, hak langsung tak ada pangkat apa pun. Mungkin constable. Tapi sebab nak usah-usah, nak buat ayat, tak mau dia saman kita bahasakan apa? Tuan juga. Tuan. Tak boleh ke ejah-ejah. Padahal kawan tu pangkat pun tak ada. Patut inspektor tuan. Patut hak atas lagi tuan. Tapi hak ni nak ejah tuan. Tak kena gaya, hak duduk di cashier tu. Padahal hak nak buat borang, nak suruh isi borang saja. Tapi nak suruh mudah urusan. Tuan, tak boleh ejah ke tuan? Borang ni tuan, tuan semua. Ni salah satu budaya kita. Memang budaya kita orang Melayu, budaya menghormati. Bukan setakat budaya kabel dan sebagainya. Faham. Baik. Tapi tuan di sini, hubungan kita dengan Allah bukan tuan semata-mata sebutan. Bukan tuan semata-mata penghormatan. Bukan tuan semata-mata nak memuliakan. Tetapi tuan yang dimasukkan ialah absolute honor. Absolute honor. Tuan yang sesungguhnya, tuan yang memiliki apa yang dia miliki. Saya nak suruh tuan faham absolute honor ni macam ni. Kalau Allah, dia memiliki sesuatu dan atas pemilikan tu, dia berhak atas segala-galanya. Tak ada orang boleh query, tak ada orang boleh komen, tak ada orang boleh campur tangan atas pemilikan yang dia ada. Tapi pemilikan kita belum tentu lagi absolute. Contoh. Bila tutup tu nak habis tu. 9.30 dah. Tuan-tuan tak perasan. Baik. Contoh macam ni. Bayangkan tuan-tuan seorang bilioner. Tak apalah, lebih lagi. Trilioner. Jadi satu hari, bila tuan-tuan ni jutawan, bilioner, trilioner, pergi ke showroom. Showroom kereta. Bila bilioner, nak pandang lagi tak Pro 2 Proton? Biasanya. Tak pandang dah. Nak pandang lagi tak Honda, apa dia lagi ya? Tak sebaris dengan zaman Honda. Honda ke, Toyota ke, Nissan ke, mungkin kita tak pandang. Tapi bilioner biasa, kalau pergi showroom, dia nak tengok jenama apa? Mungkin Rolls Royce, Bugatti, Porsche, Ferrari, Volkswagen, Volvo, Maserati, apa lagi ya? Tak kira lah jenis-jenis lagu tu. Jadi bila tengok-tengok, ada satu Ferrari model baru. Tengok cc 5.0 cc besar. Harga 4 juta. Okey. Jadi kita pun tertawan, kita berminat dengan kereta tu. Jadi, kita panggil salesman atau salesgirl datang, tanyakan spesifikasi tentang kereta. Ya, encik, kereta ni, kereta yang dikeluarkan tahun ni, 2025. Baru keluar bulan lepas, bulan April. Dia punya spek CC sekian-sekian, enjin lagu ni apa semua, habis dia cerita. Saya berminat, saya berkenan. Jadi, biasanya kalau orang tu menyatakan minat nak beli, salesman nombor satu dia buat apa? Cik nak buat loan berapa tahun? Tu pertanyaan orang macam kita tak ada duit. Ada duit sikit 5 tahun. Ada duit sikit 7. Tak ada duit 9. 9 tanpa DP. Apa DP? 9 tanpa down payment. Lagi tak ada duit lah tu. Ada tengok tak muka saya dalam majalah? Majalah bisnes, majalah tu. Billionaire, trillionaire. Jangan tanya 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun. Cash 4 juta. Cik ada cash sekarang 4 juta. Dalam book kereta saya, bukan kata 4-10 juta saya bawa hari-hari. Action lah, kaya kan. Jadi pergi buka book kereta, ambil 4 juta, rembas atas meja dia, saya nak beli cash. Jadi buat urusan sekarang. Geran pemilikan saya nak law juga. Jadi dia pun, cik nak pelik nombor apa? Pelik harga lebih kurang 1 juta. 1 juta tambah lagi. Siaplah, keluarlah geran pemilikan. Kertas tak besar mana.
Tapi itu amat-amat berharga dan bermakna kerana dalam geran tu nama siapa? Nama kita, alamat kita, IC kita, spek kereta, berapa sisi, berapa apa semua lengkap. Jadi bagi kita, bila kita dah bayar 4 juta, Ferrari tadi adalah hak kita. Ferrari tadi adalah milik kita. Ferrari tadi kita boleh berhak dan buat macam-macam atas dia. Tapi tidak se-absolute. Ya, nama atas geran kita, pemilikan kita. Tapi benarkah kita absolute owner pada kereta tu? Belum tentu, ikut hukum dan undang-undang dunia. Bila dah beli kereta kita, kita nak bawa. Tapi satu sayangnya, kita tak ada lesen memandu. Orang kaya belum tentu ada lesen memandu. Jadi dia pun sebab kekayaan dia, dia nak bawa juga kereta ni, nak tunjuk dia beli kereta baru tanpa lesen memandu. Adakah dengan kekayaan dia, bila polis trafik sekat dia, polis trafik jumpa dia, tak saman? Dengan sebab, oh orang kaya, jadi tak jadi saman walaupun tak ada. Saman ke tak saman? Yes. Saya nak kait dengan absolute owner tadi. Jawapan yang paling top anda berikan ialah, cik, minta lesen, ikut aku, kereta aku. Jawapan kita, atas hak dan pemilikan. Ikut aku, kereta aku. Duit aku beli, aku bayar, ikut aku, kereta aku, walaupun aku tak ada. Dia saman ke dia tak saman? Saman. Cik, tak kira cik triliuner ke, bilioner ke, zilioner ke, naik kereta ikut undang-undang Malaysia, tak ada lesen, saya saman 300. Jawapan kita tadi berharga, berbaloi tak? Ikut aku, kereta aku. Dengan anggapan geran tu nama kita. Dia tetap akan saman tuan-tuan 300. Geram nak marah. Saman tengok lampu merah, geram tadi kena saman, langgak lampu merah. Mari pula trafik lain. Dia saman ke tak saman? Tak kira lah. Hang jawab sekali lagi jawapan yang sama. Ikut aku, kereta aku. Dia saman ke tak saman? Dia saman 600 kena. Jangan jadi macam seorang pakcik tu. Seorang pakcik tu memang dia nampak lampu merah tapi dia langgak dengan motor. Bila polis trafik tanya, pasal apa pakcik langgak lampu merah? Pakcik tak nampak tak lampu tu? Saya nampak lampu tu, cuma saya tak nampak cik. Lampu merah saya nampak, cik saya tak nampak. Kalau saya nampak cik, saya tak langgak lah lampu merah tu. Jangan jadi macam tu. Tu memang sah-sah kena, 600. Jadi bila kena traffic light 600, naik pula lebuh raya. Naik lebuh raya, masalah bagi kereta sisi besar ni ialah apa? Hak bulat tu, 110. Kita pula 5,000 cc. Takkan nak bagi kancil turbo potong, malulah. Tiba-tiba naik ni, kancil turbo, sing, potong. Tak boleh jadi, kita pun kejap. Kejap. 5.0, meter pula 36. Duk main 32, 34. Memang AAS tu tak berhenti. Tak AAS. 300 pula contohlah. Berapa dah? 900. Sampai Bandar Ipoh. Turun Bandar Ipoh, pusing, tak jumpa parking. Padahal besar ada dah logo tu, no parking. Tapi pi parking juga. Mari bandaraya, kita jawab macam tadi. Ikut aku, kereta aku. Dia saman ke tak? Saman. 300, 1,200. Balik pula JPJ kejap. Bukan apa ni, nak kait dengan pengubah suaian yang melampau, katakanlah. Orang lain exhaust keluar asap, hang punya exhaust keluar api. Contoh, orang lain lampu duduk depan, hang lampu duduk atas atap. Orang lain macam ni. Macamnya JPJ kejar tadi, pengubah suaian yang melampau. Rim paling besar kereta sekarang berapa? Hak tuan-tuan tahulah, rim paling besar. Berapa saiz inci? Berapa? 24. Kita pula bagi 30. Contohlah tu. Maksudnya lebih pada undang-undang Malaysia. Jadi pantaslah disaman. Jadi kena pula 300. Balik rumah sampai saman ada 1,500. Bagi bilioner, besar ada 1,500? Tak besar. Esok aku pi IPD mana-mana, aku nak pi bayar. Tiba-tiba esok nak pi bayar, start kereta tak mau hidup. Boleh tak? Dalam geran, hang ni nama aku.
Pemilikan atas hang pun aku. Jadi sebab aku memiliki hang, aku tuan punya hang, aku jom bayar kat hang, hang tak boleh mati, hang kena hidup. Hidup tak kereta tu? Hang cakap berbuih pun kereta tu tak akan hidup. Macam mana pun nama aku, bateri tak boleh kong. Bateri tu tak jadi kong ke? Kong situlah. Brek tak boleh keluar, tak boleh menitih minyak brek, tak boleh bocok. Bocok situlah. Kompresor tak boleh rosak, rosak situlah. Tapi nama siapa? Tapi absolute owner tak atas benda tu? No. Jawapan kereta aku, ikutlah aku punya, tak terpakai pun. Tuan-tuan ada benda lain. Macam juga geran tanah. Geran tanah, nama kita. Sebelah ni tanam balak, sebelah ni tanam kelapa sawit, sebelah ni tanam ganja dengan ketum. Bab ganja dengan ketum, mari orang dadah, mari orang narkotik. Pasal apa tanam ni? Kita pun tunjuk geran. Jawapan sama, ikut aku, tanah aku. Terpakai tak ikut aku, tanah aku? Tak terpakai. Kalau tadi dia bagi saman, hak ni dia bagi gari terus. Jadi walaupun geran hak kita, tapi kita bukan absolute. Tak seperti Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun dari sudut hukum pun, Allah kata contoh kelapa sawit halal, buah limau halal, mangga harum manis halal. Tapi hak tak halal, hak dia halang kita. Hak dia tak mau kita bagi makan pun hidup subur. Bukan kata, oh disebabkan tumbuhan ni halal, aku bagi hidup subur. Disebabkan ketum dengan ganja haram pada undang-undang Malaysia, aku buat jadi tak subur, jadi mampus. Tak. Dia bagi subur lagu tu. Tapi ada siapa boleh komen? Ada siapa boleh bawa gari? Ada siapa boleh nak runtuhkan kerajaan dan kekuasaan dia? No comment, no query, kamu tak boleh kata apa. Tu baru absolute sungguh. Kalau kata dari sudut binatang, hak ni dia bagi makan, hak ni dia kata haram. Tapi dia tetap menggemukkan kambing dengan rezeki dia, dia tetap menggemukkan babi dan anjing dengan rezeki yang sama. Bukan kata, oh sebab orang Islam haram makan, babi mesti kecil, babi mesti kurus. Lagu tu tak? Tak. Tapi kita tak boleh makan dah. Hak ni boleh makan, gemuk. Hak ni tak boleh makan walaupun gemuk. Kita tak absolute. Tapi kat sana, tak boleh nak kata apa. Jadi sedap diri lah nak suruhnya. Sedap diri, tak sedap diri. Saya dah sedap 9.40. Jangan bagi sampai pukul 10. Sebab saya pun penat juga. Boleh berhenti tak? Sebab ni baru muqaddimah. Tak masuk tafsir pun lagi. Okey, panggil lain lah. Boleh? InsyaAllah. Saya pun dah lewat ni dah 9.40. Jadi saya minta berhenti di sini. Mudah-mudahan ada manfaat bersama. Manfaat bersama pun nombor satu manfaat tu siapa? Saya minta Allah bagi manfaat untuk diri saya dulu. Aduk cakap ni. Aduk memperingatkan orang. Moga-moga ada ibrah dan pengajaran untuk diri saya sendiri. Yang kedua, mudah-mudahan dia juga jadi pengajaran, dia juga jadi ibrah, dia juga jadi contoh untuk tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi, saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.